harum berseri, indah tersusun silamang desa. Program Syak satukan hati, ilmu diamat, wah terjaga. Amboi Syasha, dari jauh Aish dengar Syasha berpantun. Lagi satu, program apa yang Syak sadikan hari ni? Aish dengar macam Islamik-Islamik program kita kali ni. Kalau Aish nak tahu, hari ni Syak akan mengadakan program amali sembelihan bagi tahun 2025. Wah, menarik tu. Jom kita intara sembelih. Jom. Sebelum itu, saya Syasha Aidis Humaira Dan saya Nia Aish. Kami wartawan anda pada hari ini. Dan anda sedang menonton Syak TV. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Just stare 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. Oh, you meant the world to me. Bersama-sama kita pada kali ini ialah Puan Hajah Naimah binti Saad. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, soalannya, apakah yang para guru dan pelajar-pelajar Syak masak pada hari ini hasil daripada sembelihan tadi? Okay, Alhamdulillah hari ini kita bergotong royong untuk memasak hasil sembelihan tu, antaranya gulai kari, goreng dan sebagainya lah. Menepati selera pelajar-pelajar dan warga Syak semuanya. Terima kasih atas perkongsian itu tadi. Bersama-sama kita sekarang ialah Cik Hatta. Assalamualaikum Cik Hatta. Waalaikumsalam. Baiklah, apa aktiviti yang Cik Hatta dah buat hari ini? Okey, pada pengetahuan umum kan, dekat Syak ni kita macam majlis tahunan lah. Dalam Syak ni kita buat hujung tahun, aktiviti untuk pelajar, terutama tingkatan 4 kan. Pendedahan dia untuk amali sembelih, lepas tu kita cuci dan masak sekali lah. Kita buat ni semua gotong royong. Jadi saya rasa membantu. Lepas tu sekarang ni tengah masak lah. Kita mula tadi daripada pukul 7 lebih. Sekarang ni dekat pukul 11 kan. Okay. Sekarang ni InsyaAllah sekarang dalam pukul 12 kita mula boleh jamu selera. Baiklah, terima kasih Cik Hatta atas perkongsian tadi. Sama-sama. Bersama-sama kita sekarang ialah saudara Afif Shazwi bersama rakan-rakannya. Assalamualaikum saudara. Baiklah, jadi apakah perasaan saudara tentang program yang dijalankan pada hari ini? Alhamdulillah, saya rasa bersyukur dan gembira. Sebenarnya program ni bermula daripada semalam kami pergi ke Sungai Karang untuk belajar penyembelihan kambing dan mulakan pada hari ini. Hari ini kami menyembelih sebanyak 5 ekor ayam dan 1 ekor kambing. Kami belajar cara untuk memasak, belajar cara untuk mencuci ayam dan dapat mendapat hubungan silaturahim bersama rakan-rakan dan cik. Baiklah, terima kasih saudara atas perkongsian tersebut tadi. Bersama-sama kita sekarang ialah saudara Hari Aiman bersama rakan-rakannya. Assalamualaikum saudara. Waalaikumsalam. Jadi, apakah harapan saudara tentang program seperti ini pada tahun yang akan datang? Saya harap program kali ini akan terus berterusan hingga sampai bila-bila.
program ini sangat memberi manfaat kepada pelajar-pelajar. Sebab dia dapat eratkan silaturahim antara pelajar dan guru-guru. Baiklah, terima kasih saudara kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Bersama-sama kita pada kali ini ialah saudari Afia Afrina dan saudari Aisyah. Assalamualaikum saudari. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baiklah, soalannya, apakah pengalaman paling menarik sepanjang aktiviti berlangsung? Bagi saya, pengalaman yang menarik, ada beberapa pengalaman lah. Yang first, tadi awal pagi tadi saya tolong cikgu potong halia. So, saya dapat tengok lah macam mana cara nak potong dia, belajar. Saya nak potong dia sambil tu dapat sembang-sembang dengan cikgu. Lepas tu yang kedua tadi saya tengok budak lelaki, cara diorang bersihkan ayam. Daripada ayam tu ada banyak bulu, macam mana diorang jadi ayam tak ada bulu. Lepas tu cara diorang potong ayam tu, lepas tu bersihkan ayam tu lah. Pengalaman saya pula ialah saya dapat tengok adik-adik junior saya yang kali ini terlibat secara langsung dalam program kita hari ini. Kalau dulu saya, tapi sekarang ni junior saya pula. Jadi amat saya gembira dan saya rasa macam wow, tengok diorang bekerjasama, berterkelumus dalam program hari ini. Kalau dulu saya, tapi sekarang tak ada lagi sebab dah SPM. Jadi itulah pengalaman saya untuk hari ini, ialah tengok adik-adik saya semua terlibat secara langsung dalam program hari ini. Terima kasih kerana sudi mengkongsikan masa bersama kami. Sama-sama kita pada kali ini ialah saudari Hana. Assalamualaikum saudari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, apa pendapat saudari tentang kebaikan program ini dalam kalangan pelajar Syams? Kita dapat menyeratkan silaturahim dan dapat silaturahim lah. Lepas tu macam dapat spend time dengan kawan-kawan, dapat habis uasa. Baiklah, terima kasih saudari atas perkongsian tersebut tadi. Tamatlah sudah video kita pada kali ini. Semoga kita bersua di lain masa. Jangan lupa subscribe Syaks TV dan follow kami di Instagram dan TikTok. Dan teruskan menyokong Syaks TV. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melahirkan insani mengungguli prestasi. Syaks TV berinformasi, memacu generasi. Syaks hebat, Syaks hebat. Adios.